Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Capri. Baik, hari ni kita ada sebiji Azhar ni Okay. So hari ni dia datang, dia nak upgrade dia punya disc brake belakang. Jadi kalau tengok sini dia masih pakai lagi yang ori. Okay, belakang pun pakai drum lagi. So hari ni dia datang, dia nak upgrade lah pada disc brake. Jadi ni disc brake yang kita dah siap servis semualah. Siap servis semua, lepas tu dah siap custom daripada model Toyota Wish okay. Yang ni 11 inci. So jom kita pasang pada Azhar ni. Jadi kita akan buka dia punya drum dia semua, dan kita akan relaikan dia punya part-part yang dalam ni untuk kita pasang tapak disc brake. Okay, lepas kita dah buka dia punya drum okay, ada 4 biji skru ni 4 biji skru kita dah buka. Kita boleh cabut drum dia, dan kita akan adjust dia punya ni kabel ni. Kita kena kasih longgar dulu bagi dia boleh tarik. Kena pakai pelayar lah, kepak kan. Lepas tu kita akan masuk dia punya tapak disc brake ni lah. Ok, so kita dah masuk dia punya tapak dia. So yang ni dia parking brake dia asing Parking brake dia pakai brake shoes, brake dia pakai caliper. So dia parking dekat bukit memang steady Alright. Lepas tu nak adjust dia punya tensioner ni, yang tensioner bawah ni kita kasih pusing, pusing turun bawah. Tapi dia boleh pakai screwdriver, tak payah buka disc tak apa. Maksudnya kita buka punya bluetooth ni, dia lock screwdriver tu turun bawah. Okay, so dia turun bawah lah untuk bagi dia tegang lagi. Apa-apa hal kita kena masuk dia punya disc dulu. Dah siap adjust dia punya parking brake, baru kita akan masuk caliper. Ok, so belah ni pun kita dah siap pasang dia punya disc apa semua. Jadi kita akan adjust dia punya parking brake. Lepas tu yang belah sini belum siap lagi. Yang tapak dia kita dah buka. Cumanya bila kita pakai disc brake ni, tapak dia tebal. Tapak dia mungkin dalam 8mm macam tu lah. Ni tapak dia nipis. Sebab tu bila pasang ni, dia akan layar tu dia akan terkeluar sikit. Kalau macam Azhar dia tak ketara sangat, dia akan jadi sama besar lah, sama terkeluar lah. Depan dan belakang tu sama. Biasanya kalau standard, belakang tu dia terkuncup sikit, depan dia terkeluar. Ok, so bila kita pasang disc brake, dia akan sama level depan dan juga belakang. Kalau Myvi dia akan lagi terkeluar lagi yang tu yang risau sikit Alright. So jom kita pasang dia punya tapak ni. Ok, jadi kita sebelum masuk tapak ni, kita akan asas sikit dia punya batu ni untuk dia punya masuk punya level parking brake ni Alright. Kita kena asah ni. So kita akan kapit dengan plier, dan kita akan pakai grinder lah untuk asah dia bagi kecil batu ni. Ok, so belah sini pun kita dah siapkan. Alright. So dia punya tensioner dia sama juga. Adjust ni kita kena pusing ke bawah lah. Ok, lepas tu kita akan masuk dia punya disc, dan kita akan adjust parking brake. Dah siap adjust parking brake, baru kita akan masuk caliper. Jadi drum lama ni owner boleh ambil balik lah. Okay. Alright, so kita dah siap pasang caliper, color merah cun-cun punya guys. Lepas tu hose brake pun kita baru. Brake pad lama, tapi dia ok lagi lah. Dia tak nipis sangat lah. Brake pad half cut lah. Alright, so dah siap complete belah ini, dan kita akan buat belah sana pula. Ok, Alhamdulillah kita dah siap pasang, dah siap bleeding semualah. Okay. Alright, lepas tu kita pergi test. Sini pun dah complete, dah siap bleeding semualah. Alright, jom test. Alright guys, so kita dah siap pasang disc brake belakang. Ok, jom kita belanja dulu.
Okay, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kalku channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum.